Menabung ni bukannya kita ikut mood, tapi kita kena jadikan sebagai satu habit. Kalau belum jadi habit, memang susah sangat kita nak konsisten. Dan selagi kita tidak konsisten, sangat susah kita ingin menjadi kaya. Habit maksudnya di sini, kita tak perlu buat keputusan dengan berfikir panjang. Contohnya macam setiap hari, kita kena gosok gigi. Tapi kita tak perlu pun fikir yang kita nak gosok gigi ataupun tidak. Kita akan terus je gosok gigi sebab kita dah terbiasa. Macam tu jugalah dengan menabung. Kalau setiap bulan kita masih kena fikir-fikir, nak simpan ke tak nak simpan. Itu tandanya belum lagi menjadi habit. Dan selagi belum menjadi habit, selagi itulah simpanan kita tidak akan ke mana-mana. Sebab tu, kita kena latih diri kita untuk auto simpan setiap bulan. Tak kisah, sikit ataupun banyak, yang penting kita kena konsisten. Nak mula menabung dengan cara yang mudah, saya boleh bantu anda mulakan simpanan emas secara konsisten dengan Public Gold. Saya adalah dealer yang aktif di bawah rangkaian G100 Network, iaitu di bawah bimbingan seorang mentor yang sangat hebat, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Klik sahaja link di bio saya dan saya akan tunjukkan cara ataupun langkah yang betul satu persatu, insya-Allah.